Kuala Lumpur, ini antara gelagat para pemain Manchester United semasa menjalani sesi latihan rasmi di Stadium Nasional di Bukit Jalil malam ini. Ia sebagai persiapan akhir The Red Devils menjelang pertemuan menentang skuad ASEAN All-Stars dalam perlawanan Maybank Challenge Cup esok. United yang dibimbing Ruben Amorim kelihatan bersemangat tinggi dan fokus sepanjang sesi latihan yang berlangsung kira-kira sejam itu sambil disaksikan peminat serta media tempatan dan antarabangsa. Kali terakhir juara Liga Perdana Inggeris 13 kali itu terbang ke Malaysia semasa jelajah pramusim pada tahun 2009 menentang Malaysia 11. Sumber berita dipetik dari saudara Afan Fauzi dari Bernama TV.